Tapi kita tahu boleh mau kita ni ngaji seperti mana Tuan Guru Abu Faisal sebut saat ni, ngaji kita anak uci syurga, ngaji kita perisai. Tapi anak murid tu, makna kata orang ngaji kita dua tu tak biasa dengar katanya nah syirik tawassul ataupun digelarkan kuburiyun, tak biasa bunyi nah orang ngaji dua kita ni dan juga dihukumkan fak musyrikin ada tauhid. Cuba kalau kita buat kaji kemari dah, wakil sungguhnya mereka ni hok ngaji tauhid 3 ni, mereka ni kemah dah asas tauhid sifat 20. Dah. Jadi mereka ni ada sifat 20 dalam tu lah, jadi tak pergi weh. Ya kalau mengaji tauhid 3 tahu mana pun ya tak jadi kata nak syirikkan orang tawassul, nak mentauhidkan musyrikin, dah nak kata fok kafir musyrikin, fok Fir'aun, fok Namrud tu ada tauhid, dia tak kata. Sebab apa? Dia duk ngaji dah wahdaniyah tu. Huraiya wahdaniyah tu jelas. Dan juga masalah Tuhan jua lebih bekah, yang lain tak lebih bekah. Dan juga tentang af'alul ibad. Kita nak ngaji af'alul ibad. Jadi walaupun ngaji tauhid 3, tapi itulah murid-murid daripada guru hingga siapa kita kata hingga siapa Syekh Abdul Qadir Al-Mandili tak ada sore pun keluar daripada puduk mereka ni kuburiyun. Kita tak serengat. Dan juga syirik, orang tawassul, orang istighatsah, orang ambil berkat. Dan juga tak pernah dengar juga kafir musyrikin di Mekah ataupun Fir'aun Namrud ada tauhid. Buat apa? Kerana mereka ni kemah dah tauhid sifat 20. Jadi ngaji pun ngaji dah. Jadi seolah kata huraiya setiap nak babo Faisal sebut saat ni dah. Jadi gi heret kod sifat 20 tu. Tauhid rububiyah, mengesahkan kata semua Tuhan dah. Tuhan memati, Tuhan menghidup, Tuhan rezeki, Tuhan tunggu hujan semua. Bukti kat tu. Tak ada lagi kata itu Fir'aun apa pergi ni enggak. Abu Jahal apa pergi ni enggak. Jadi Abu Jahal ada tauhid. Tak pergi situ. Bahawa tauhid apalah uluhiyah, makna kata kita kena semua tu Esa. Tak boleh semua yang Allah Ta'ala. Tak ada lagi katanya orang tawassul syirik. Tak ada lagi situ. Kerana apa? Kerana mereka ni ada asas sifat 20. Tapi sebaliknya orang ngaji tauhid 3 tak ada langsung sifat 20 tu lah dia heret lagi. Dia pergi terus lu dah. Sampai mensyirikkan orang Islam dan mentauhidkan orang musyrikin. Nak tu waknya tu. Dan juga sampai mentashbihkan Allah Ta'ala apabila dihurai masalah asma' wa sifat. Apa? Kerana mereka tak ada asas ke abut sifat 20. Jadi pendek katanya Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala semua yang dia bawa tu bukan daripada salafus salih, iaitulah dia panggil muntakhabah. Tak tentu mana tapi ia suka bangsa kepada salah. Tapi ia suka ia sendiri ko apa boleh kecek dia bangsa berlaku. Wallahu alam apa sebab dia boleh jadi nak pengikut ke tapi nak dia suka sebut kalimah salaf dengan sebab itulah pengikut dia tu apabila sebut tersalah dia tak lagi dah kepada ulama yang lain malaikat Ibnu Taimiyah sore hak salah senguti itu disi pengikut dia.